Hari ni aku nak tunjuk dekat korang guys, box pancing paling berbaloi korang beli, Tackle-Box Yamato tahun 2025. Takkan korang nak biar je barang-barang mancing korang sepah-sepah. Korang beli je Tackle-Box Yamato ni guys. Tackle-Box Yamato ni harga dia cuma 170, macam-macam korang dapat. Korang dapat jig box, korang dapat bekas ni lagi. Lepas tu korang tengok area sini, kompartmen dia. Nak letak perambut, nak letak assist hook, macam-macam lagi guys. Harga dia cuma 170. Dan yang paling best, korang akan dapat stiker ni guys. Stiker ni nanti korang akan dapat, korang tampal sendiri ikut design korang. Dan korang boleh tengok Tackle-Box ni tak besar mana pun guys. Dengan tangan aku dan di dalam lah. Yang mana main kolam ke, yang mancing laut ke, Tackle-Box ni paling penting lah. Korang boleh letak 2 biji mesin, 3 pun boleh. Sini ada ruang lagi. Ni contoh aku letak mesin elektrik saya 500 dengan mesin lebih kurang macam Ocean Jigger lah. Kat sini korang tengok. Lepas tu korang nampak bekas ni. Bekas ni kalau korang nak simpan, letak je macam ni. Simple guys. Bawah ni ada ruang lagi. Ni pun sama juga. Kalau korang dah simpan, dah tak nak guna, letak je macam ni. Benda ni sangat penting guys, jig box ni. Kalau korang beli Tackle-Box, jarang diorang nak bagi sekali dengan jig box ni. Mana main jigging tu guys, barang ni memang penting lah. Korang nak letak jig korang senang. Lepas tu dekat sini ada 48 ruang untuk korang letak jig. Nak letak double-double pun boleh. Nampak ni, tak double-double. Benda ni paling aku menyampah lah. Kalau korang letak sepah-sepah, kena mesin, kena kain ke apa ke, dia akan sangkut ataupun calar lah. Jadi tempat yang paling sesuai korang nak letak di sini. Nampak tu, simple je guys. Nak guna, ambil je. Lepas tu dekat area sini paling aku favourite lah. Kalau korang dah siap buat perambut, korang letak je sini guys. Ni contoh perambut yang dah siap. Letak je sini, nak guna boleh ambil. Lepas tu guys, korang tengok kat sini, ini bahagian assist hook. Nak letak assist hook ke, nak letak gewang ke, nak letak mata yang korang dah beli mahal tu, takkan korang nak buang, letak sini. Dah letak, dah guna, dah simpan. Tutup je macam ni, lepas tu tutup. Box ni pula ada thermometer guys. Thermometer ni untuk tahu suhu korang lah. Atas ni pun ada macam pembaris untuk ukur ikan korang besar mana. Dan Tackle-Box ni memang solid. Ini bukan biasa-biasa punya Tackle-Box, sangat-sangat keras, kukuh, nak duduk boleh, nak biri pun boleh. Harga dia cuma 170 je guys. Dan kalau korang nak add on rod holder pun boleh guys. Nampak ni, add on rod holder harga dia RM20 sahaja. Kalau dah ada rod holder, rupa dia macam ni lah. Nampak ni. Dan untuk colour Tackle-Box pula guys, Tackle-Box ni ada 3 colour. Warna hitam, which is yang aku tunjuk tadi tu lah. Warna hitam ni, warna biru, warna kelabu. Jadi siapa-siapa yang nak beli, korang kena PM cepat-cepat sementara stok masih ada. Kalau korang nak colour yang korang nak, PM cepat-cepat. Nombor kita dekat atas, alamat pun dekat atas. Datang kedai pun boleh. Datang je Orchid Tackle Kelang. So inilah rupa dia kalau korang dapat nanti. Siap tanpa stiker, Yamato pun ada. Dan siapa-siapa yang beli Tackle-Box ni akan dapat stiker ni lah. Nanti korang tampal sendiri. Jadi guys, nak beli, korang screenshot ni dan pilih colour yang korang nak, hitam, biru, kelabu. PM kita orang pada nombor yang tertera ataupun datang ke kedai. Jadi macam biasa, apa-apa korang roger je.